Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilma. ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Termohon dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah muliakan kita dengan niat yang ikhlas. Allah ampunkan dosa-dosa kita yang banyak. Allah kurniakan ilmu yang bermanfaat, yang memanfaatkan dunia dan akhirat. Allah matikan kita dengan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, saya ingatkan hadirin dan hadirat untuk niat i'tikaf sepanjang berada di masjid yang mulia, insya-Allah. Kita akan sambung hari ini perbahasan kita daripada kitab Qurratul Ainaini fi tarbiyati al-awlad wa birril walidain. Dan kita masuk pada halaman yang ke 103. Kata pengarang kitab rahimahullah, wal aslu fi ta'dibi al-hifdhu min qurana'i's su' wa yanbaghi idza duriba alla yukthira minas surah. Asas dalam mendidik ialah memelihara yakni anak daripada teman-teman yang tidak baik, dan hendaklah kita membiasakan dia apabila diberi hukuman. Hendaklah dia tidak berlebih-lebihan dalam menangis atau menjerit. Kata pengarang kitab, di antara asal perkara yang paling asas, dasar dalam mentarbiyah anak ini ialah al-hifdhu min qurana'i's su'. Masya-Allah. Ialah menjaga anak ini daripada unsur-unsur yang bahaya. Iaitu di sini yang dimaksudkan ialah teman-teman yang tak baik. Jadi dalam mendidik ni kan, adalah paling utama sebenarnya dia bersahabat dengan siapa. Kerana orang yang dia bersahabat dengannya dan habis masa dengan anak kita ni, dia akan dilatih berdasarkan orang tersebut. Dia akan follow orang tersebut sedikit atau banyak. Jadi anak-anak ni kita latih dia supaya kalau dia nak pilih kawan yang bertakwa, kalau dia nak pilih sahabat yang saleh, kalau dia nak pilih seorang yang teman dia, duduk dengan dia cari orang alim yang ada ilmu, yang dia dapat faedah daripadanya, yang dia dapat manfaat daripadanya, dia dapat ilmu daripadanya. Jadi jangan kamu kata, oh saya kawan semua. Dia kalau kawan semua, maknanya yang dia ambil yang baik dia ambil, dia kawan dengan yang jahat pun dia ambil dia.
Jadi sahabat dengan siapa dia bersahabat itu besar dalam hidup dia. Wa yanbaghi idza duriba alla yukthira min as-surah. Dan dia kata di sini, dan hendaklah kita biasakan anak, kalau kita berikan dia hukuman, duriba di sini maknanya dia dipukul lah. Janganlah dia berlebih-lebihan dalam menangis dan menjerit. Kerana awak hanya gunting je pada tapak tangan dia. Kenapa kamu tak buat ini? Misal contoh, dia menangis bagaikan lembu meraung. Kenapa macam tu? Yang berlebih sangat tu kenapa? Maksudnya apa dekat sini? Kena dilatih anak ni supaya dia tak terlalu manja, tidak dia ada ketahanan diri, buat sesuatu perkara tidak dengan emosi. Itu besar maknanya. Bila kita bagi dia teguran, nasihat, kita disiplinkan dia, and then dalam keadaan-keadaan yang ada maslahat, kerana kamu lihat, kalau saya pukul dia pada tempat yang tidak mudarat, ini memberi manfaat bagi anak ini, kamu tahu dia. Cuma saya ingatkan di sini, bila kita sebut pukul ni, pukul anak ni, adakah dia daripada Islam? Jawabnya dia. Tetapi kerana waris dalam hadis, jika anak tu sampai umur 10 tahun and then dia tak solat lagi, maka dipukul. Di sini yang kamu lihat dalam hadis, di sini pertama, jika memukul itu ada manfaat. Maknanya ada anak, kalau kamu pukul dia pun dia dah biasa, tak ada manfaat dengan pukul. So di sini memukul tak ada manfaat kamu buat dengannya. Jangan guna, jangan buat. Kerana kamu sebagai seorang bapa atau ibu, kamu tahu dia ni sudah sampai ke keadaan kalau bagi pukul tak ada manfaat. Jadi jangan buat. Tapi kalau ada manfaat, kamu ada sangkaan kuat kalau buat ini ada manfaat. Baik, kalau ada manfaat diikat dengan pukulan ghairu mubarrih, pukulan yang tidak mencederakan. Yang tak boleh pukul pada bahagian mata, keluar biji mata. Tak boleh. Pukul pada bahagian tangan, terkulai, hilang fungsi tangan. Tak boleh bergerak. Tak boleh. Pukul pada bahagian rusuk sampai dia tak boleh berjauh. Tak boleh, haram. Pukul pada bahagian kaki sampai timpang, haram. Di sini tak boleh dia buat macam ini. Dan haram untuk bapa atau ibu, dia dalam apa situasi untuk pukul pada bahagian wajah. Tapi dia kata, saya dah selalu tengok drama tu kan banyak pukul-pukul, tak boleh. Kalau tak boleh, kenapa dalam drama tu? Tak boleh. Walaupun dalam drama keluar tu, bukanlah itu semua didik kita supaya kita buat dekat luar. Pukul pada bahagian wajah haram. Sama ada yang dipukul tu anak kita, atau yang dipukul tu adalah isteri kita, atau yang dipukul tu suami mungkin. Yang dipukul tu suami, haram, ada dosa. Dan hatta kalau yang dipukul pada bahagian wajah tu ialah binatang sekali. Jadi kamu tengok lembu pergi dekat dia atau kat kambing, lembu tu mula, apa dia nampak? Kenapa saya ditambah? Haram pada wajah hatta wajah binatang. Itu pukulan tanpa hak namanya. Memukul tanpa hak ni haram. Baik, tadi kita sebut itu memukul anak yang dia disebut oleh syarak ni ialah pukulan yang dia menyakitkan, betul. Kerana tak menyakitkan tak ada manfaat padanya, tapi tidak mencederakan. Contohnya dia pilih kawasan seperti tapak tangan. Ya? Tapak tangan agak tebal banding dengan yang lain.
Jadi kalau dia pukul di sini dengan rotan yang kecil, memendihkan dia, tetapi tidak mencederakan dia. Tidak mencederakan. Misal contoh pada bahagian tapak kaki dia ataupun betis dia, maka di sini dia pukul itu ketika dia bukan sedang marah. Dia pilih waktu bukan masa dia marah. Masa dia marah dia tak pukul. Di masa dia sudah hilang marah, baru dia buat. Sebab awak nak pukul dengan tarbiyah, mendidik, bukan kerana nafsu nak puaskan hati kamu sebagai ayah atau ibu, nak lepaskan geram, nak lepaskan marah kamu. Maka kalau kamu nak mendidik, pukul dia ketika kamu sudah tenang, bukan ketika kamu melonjak kemarahan. Kerana kalau kamu pilih waktu itu untuk pukul, boleh jadi cedera dia disebabkannya. Maka di sini tak boleh menolak macam orang barat. Dia fobia sebut apa yang saya sebutkan ini. Dia tolak 100% rotan anak. Dia tolak barat, sehingga sebahagian undang-undang terpengaruh dengan cara barat. Dan kita tidak boleh juga menerima dengan cara yang membawa mudarat. Yani walaupun kita kata ada, tetapi kita tidak menerima orang yang dia buat dengan cara yang mudarat, memukul sehingga mencederakan dia. Itu tak diajar oleh syarak. Syarak di pertengahan, tidak terlalu longgar sehingga menidakkan ada perkara ini, dan tak terlalu tegas sehingga buat perkara hingga melampaui batas, sehingga mencederakan anak tersebut. Syarak tidak seperti itu. Dia rotan dan dia sampai ke rasa sakit pada bahagian yang bahagian tangan dia bisa duduk, supaya dia dapat tarbiyah daripada kamu. Dan bila dia menangis, di sini kamu kena ajar dia supaya menangis yang bukan berlebih-lebihan, mengadu sangat-sangatnya. Tak kena lagi dia dah menangis dah. Dia tak kena lagi. Dia dah menangis satu hari dah macam dah gelap dunia ini. Masya Allah, tak ada, tak sampai pada dia walau satu pun. Subhanallah. Jadi anak ini kita, maksud kata Ibnu Jauzi ini yang dia nak sampaikan ialah kita latih anak ini ada ketahanan diri. Jadi tidak dikuasai oleh emosi. Bila diberi teguran, dan kadang-kadang sampai ke tahap ada ketegasan dari sudut hukuman, itu tujuannya adalah untuk tarbiyah. Itu sebab itu bila ayah dia jatuhkan hukuman, ibu dia datang sebagai orang yang lembutkan. Ayah tu nak kebaikan bagi kamu. Itu peranan ibu dia. Dia tak suka kamu buat ini. Kalau buat yang seperti ini bawa mudarat. Itu peranan ibu. Bukan ibu dia pergi datang, jika benda itu betul, tak boleh pukul anak ini. Dia jadi peranan ibu macam itu. Itu tak betul. Atau dia pula backup anak dia. Itu tak boleh. Melainkan jika sekiranya apa yang dibuat oleh bapa dia menyalahi syarak. Maaf, betul. Kalau menyalahi syarak, ini kita cakap kepada suami kita, ini tak boleh buat macam ini. Nasihat dia, tapi bukan depan anak-anak. Nasihat dia, ini haram buat macam ini untuk anak. Tak boleh tampar pada bahagian wajah anak. Tak boleh. Ini kita tegur dia. Betul. Tapi yang biasa ini ya, isteri
suami dia pun lari juga. Anak dia yang kena hukuman, dia pun lari juga. Dia sudah lihat singa sudah bermula. Maka di sini kata ulama, kanak-kanak ini kita biasakan dia dengan ketahanan. Itu maksud kata ulama di sini. Dan juga kita kena ajar dia suka dengan teguran. Ini penting, bahawa anak ni kita gambarkan kepada dia teguran itu kebaikan. Maknanya katakanlah ibu dia memanglah peranan ibu kan, dia duduk dapur, siapa tak bersampingan, ini siapa makan bersembah, ini anak dia kata aku dia macam ni. Ayah dia kena ambil peranan di sini, itu untuk kebaikan kamu, nanti siapa nak buat ini. Jadi dia cakap kebaikan-kebaikan pada teguran-teguran yang baik. Kalau sekiranya dimarahi misal contoh, maka latih dia sabar dengar bila dimarah. Kita latih dia sabar. Bila dimarahi dia sabar dan dia suka dengar nasihat daripada ibu dan bapa dia. Walaupun dalam keadaan ibu bapa dia marah, maka kita latih dia supaya dia boleh dengar. Buka telinga dia, bukan dia tutup telinga masuk bilik, dia letak telinga dia di bawah bantal, tak, dia suka dengar ibu dia cakap ni. Jadi tak banyak kalau dia suka dengar, maka tak banyaklah dikira tu nasihat itu dia tak banyak, jadi pendek. Maka ini dengan ini cara dia yang diajar oleh ulama. Terutama anak itu ialah anak lelaki. Terutama dia adalah anak lelaki. Hendaklah kamu tolong, kalau dia dimarahi, ada satu pihak daripada ibu atau bapa, dia tenangkan keadaan. Bukan dia tambah, dia pula tambah. Dah cukup, ayah dah buat macam itu, ibu lain. Ibu dia tenangkan, ibu dia redakan. Itu macam tu tak? Ayah dia dah macam tu, ibu dia pun meninga juga. Misalnya ibu dia macam tu, ayah dia pun macam tu juga. Tak, ayah dia buat peranan yang lain. Bila dia dimarah, ibu dia datang, tenangkan dia. Subhanallah. Ini ulama-ulama kita dia ajar. Kemudian kalau kita buat cara macam ini, anak ini dia membesar dengan baik, disiplin dia seimbang. Dan dia mampu kawal diri dia. Tak macam hari ini Gen Z. Kalau dia masuk hari ini, Masya Allah, saya ada baca beberapa tulisan dari ada saya grup bos. Saya ada dalam grup manajemen, grup manajemen pentadbiran institusi. So hari ada manajemen dia kata kita memang akan ada nasihat-nasihat daripada manajemen kepada pekerja-pekerja. Hari ini golongan Gen Z, dia tak boleh terima marah. Kalau awak marah, terus resign. Jadi ada jawatan-jawatan yang dia kata, ini kita kalau boleh ambil yang tua lah. Tak nak yang Gen Z sebab biasa tak dekat lama. Paling lama dia kata 5 bulan dan hilang lepas tu. Kalau kita nasihat dia walaupun sedikit tak boleh. Ini kita tak boleh didik anak macam itu. Anak dilatih dia dengan ketahanan. Subhanallah. Kalau generasi X, macam kita ini generasi X, ini ada masalah. Subhanallah. Kemudian dia kata di sini, wa ba'da darsi yu'dhanu lahu bil la'ibi la'iban qalilan bihaitsu la yat'abu fil la'ib. Selepas sesi pembelajaran, hendaklah dia diberi keizinan untuk bermain
tetapi dengan permainan yang sedikit sahaja, dengan kadar yang tidak menjadikan mereka penat dalam bermain. Anak kadang-kadang dia bantu kamu, dia duduk study, dia belajar, dia hafal, dia baca Al-Quran, dia study waktu-waktu 2 jam. Dia ada bantu kamu juga sapu rumah, dia ada bantu susun-susun ini. Di sini apabila dia buat ini semua, maka kamu kena bagi something keizinan jika dia mahu bermain sedikit, sebab dia masih kanak-kanak. Maka hendaklah beri kepada anak-anak ini ada waktu untuk dia rehat, dan juga bagi waktu untuk dia, waktu yang dia boleh bermain kena ada dalam hidup dia ini. Kerana jiwa anak-anak dia memerlukan masa untuk dia rehat. Jiwa dia memerlukan masa untuk berehat, dan dia memerlukan masa untuk ada happy juga, ada gembira dengan kamu, dengan ibu dia, dengan ayah dia, dengan adik-beradik dia. Dan juga dia kena ada masa nak lepaskan keletihan dia daripada membaca, daripada buat latihan, daripada dia bantu kamu. Maka cuma di sini dia kata kita izinkan dia untuk bermain, tetapi permainan itu yang sedikit, bukan banyak, permainan yang dia sedikit. Maka makna dia di kat sini, permainan itu hendaklah secara sederhana dan terkawal. Itu maksud dia di sini, supaya tidaklah menyebabkan dia terlalu letih. Bila dia bermain mainan tersebut, dia jadi terlalu letih, tak boleh juga. Atau kita benarkan dia bermain sehingga dia jadi lalai daripada tanggungjawab dia yang lain. Sepatutnya waktu ini dia kena mandi, waktu ini dia kena, tanggungjawab dia waktu ini baca Quran. Jadi kamu buka main untuk dia sehingga dia tak buat tanggungjawab dia yang lain. So jangan kita bagi buka luas-luas sangat. Betul kita bagi ruang untuk dia main, tapi ada had. Hatta telefon, mak boleh bagi ini untuk 30 minit, guna waktu ini sahaja. Dan kamu boleh tengok ini je. Bahagian ini ada pergaduhan, tak boleh tengok. Yang ada pergaduhan, yang ada macam ni tak boleh tengok. So dia dah tapis kepada anak dia misalnya. Atau misalnya dulu dia save beberapa video yang selamat yang dia dah tapis sendiri. Ibu dah tapis, ayah dah tapis. So dia save dalam telefon dia ataupun dalam TV dia. Dia save, ini cerita kalau anak saya tengok, ada pendidikan padanya, ada pelajaran padanya, dan dia boleh ambil pengetahuan daripadanya. Memang ada cerita macam itu. Dan dia tak rosak bila dia tengok ini. Kerana ada permainan dia rosakkan dia. Ada kartun rosakkan dia, hatta boleh rosakkan akidah. Jadi kena tapis, tengok ada pari-pari yang mungkin orang kafir kata itu malaikat, angel. So kita tak nak bagi kepada dia sehingga dia jadi jatuh dan beranggapan dengan anggapan sesat, sehingga anggap itu sebagai malaikat. Kita tak nak dia tengok ini. Jadi kita kena alert perkara tersebut. Kalau dalam perkara itu ada memukul yang haram, misal ini pukul yang haram, dia tak boleh buat pukul pada adik, pada abang, pada kakak. So di sini dia kalau dia boleh buat macam itu bagus. Dia safe, yang selamat, yang bagus. Sebab dengan pengalaman dia boleh tengok, kalau dia tunjuk video yang ganas, anak dia terus tiru dan dia buat macam itu. Dia beri kesan. Kalau dia bagi video yang bagus, tunjuk akhlak seorang Muslim, tapi dalam bentuk kartun menarik, maka dia banyak buat itu, dia follow cara itu. Dan kalau dia tengah bermain, keluar perkataan-perkataan yang dia dengar daripada video ini yang bagus. So di sini penting kita pilih sesuatu perkara untuk dia. Macam itu juga permainan.
dan dia adalah permainan yang kata ulama bukan berdasarkan nasib, bukan berdasarkan nasib lah. Dia menggunakan fikiran dan strategi. So ini melatih kekuatan akal dia. Jadi kalau kamu main dengan dia caduk misalnya tu, atau dengan ibu dia atau dengan adik-beradik dia, itu ada latihan. Itu ada latihan, ada manfaat pada dia. Permainan. Dan permainan-permainan orang-orang dahulu di tanah Melayu banyak yang beri manfaat untuk kesihatan. Untuk kesihatan. Beza generasi muda sekarang ini, yang kebanyakan mereka waktu main mereka habiskan dengan telefon, dengan game. Ini tak ada manfaat banyak. Tak ada manfaat banyak. Tapi kalau kamu cari, ajar dia satu permainan yang bagus, yang dia berpeluh, dia sihat, tapi dia tak letih, tak letih, maka ini atau tak terlalu letih lah, tapi tak terlalu letih, maka itu bagus kerana dia ada tanggungjawab yang lain lagi pada waktu malam. Dia main di waktu siang ataupun sebelum maghrib. Waktu itu digunakan kerana waktu malam dia ada tanggungjawab lain, maka kita beri yang sewajarnya. Bukan kita bagi dia main bola 2 jam, dia balik penat, solat maghrib pun tidak. Dia ada tanggungjawab solat maghrib, dia tak solat isyak lagi, dia tak mampu lagi nak buat laksanakan tanggungjawab tersebut. Kita tak buat macam itu. Mungkin main bola, kita cakap waktu dia terakhir 1 jam. Ataupun yang seperti ini. Ini tujuan kita ialah permainan itu yang dia masuk di dalamnya dalam bentuk merehatkan badan dia dan membantu segarkan fikiran dia balik. Tadi dia pernah study, dia pernah hafal, maka kita beri dia ini, segarkan fikiran dia, tubuh badan dia. Dan jangan permainan yang kamu kena tengok juga, jangan sampai permainan itu mudarat, menghilangkan semangat bermain sehingga dia tak nak lagi study. Dia pilih hidup dia nak bermain je. Jangan. Jangan kamu biarkan dia masuk dalam satu permainan. Dengan sebab permainan itu dia sudah hilang semangat untuk belajar. Tak nak. Dan dia habiskan waktu dengan perkara yang tidak bermanfaat. Kita tak nak dia macam itu. Subhanallah. Jadi kalau kita tengok di sini, tarbiyah agama kita ini yang Islam, dia seimbang antara ilmu, ada kena ada, maknanya ibu bapa kena belajar adab, dan dia mesti beradab juga ibu bapa. Dia kena ada adab juga. Tak boleh dia nak halang anak dia buat sesuatu, dia masih buat. Dia nak anak dia cakap baik-baik dengan dia. Dia cakap dengan isteri dia, dan isteri cakap dengan dia, cara tak baik. Macam mana dia nak anak dia cakap dengan dia cara yang baik? Itu tak akan dapat. Kalau dia nak anak dia bagus, dia kena bagus dulu. Kemudian di sini kita boleh faham satu perkara yang kita kena ingat, bukanlah kita guna semua waktu untuk dia belajar. Jadi ada sebahagian ibu bapa obses dengan belajar, dia guna A sampai Z, semuanya belajar. Jadi anak ni langsung tak ada untuk dia main. Ini masalah parenting. Maknanya ibu bapa ni dia tak ada kemahiran dalam kemahiran keibu-bapaan. Tak ada kemahiran keibu-bapaan. Atau dia kena nasihatkan ayah dia, dan atuk dia, nenek dia, anak tu nak main sikit je. Dia nak main dengan atuk dia, nak main dengan nenek dia. Maka walaupun ibu bapa dia cikgu, ayah dia pensyarah, tapi ini budak ni manusia, dia ada waktu, dia nak rehat juga sedikit. Maka dalam Islam kita ajar macam itu. Kena seimbang
ada yang diperlukan oleh badan dia, jiwa dia dan waktu rehat juga. Jangan guna 100% waktu A sampai Z untuk dia belajar semuanya. Dan tak boleh juga kita biarkan dia tenggelam dalam bermain semua waktu. Oh, itu bahaya dia nak. Daripada awal dia bangun sampai dia tidur semuanya main. Itu tak boleh. Jadi tak seimbang. Anak kita besarkan dia dalam keadaan sihat, ceria, sedia untuk tuntut ilmu, suka untuk tuntut ilmu, dan dia boleh bantu kamu buat tanggungjawab, bantu kamu. Dan itu dia kemahiran delegation work ni kita agihkan kerja. Ini seorang ibu yang bijaksana. Kadang-kadang kerja dia mudah bila ada anak dia beberapa orang. Dia kata dia pernah basuh pinggang. Jadi dia buat satu peraturan, setiap orang mesti basuh pinggang dia sendiri. Itu kemahiran. Kemahiran itu satu kemahiran. Bahawa setiap orang dia pastikan basuh. Jadi ini basuh, ini sudah basuh. Bapak dia basuh lah, tolong dia basuh. Minta dia basuh kan sebagai contoh untuk anak-anak dia. Maka dilatihnya. Saya contoh yang perempuan ini, cara lap meja yang betul. Jadi jangan disuruh tanpa dia tunjuk. Dan bagaimana cara. Ada sebahagian ibu bapa, dia suruh anak dia bertindak baik, tapi dia tak pernah, walaupun benda tu simple, tapi awak tak pernah tunjuk kepada dia cara, maka dia tak boleh follow. So di sini awak kena tunjukkan bagaimana cara nak buat. Lap macam ini, guna kain ini, guna spray ni, macam cara lap macam ini baru bersih. Kerana ada cara lap yang tak bersih, ada cara lap yang bersih. So di sini dia sampaikan dia ajar cara basuh pinggan yang hingga tak ada minyak macam ni. Kerana bila setiap kali kita tengok dia basuh pinggan, tapi penuh dengan minyak, maka kita kena sampaikan kemahiran itu kepada dia. Itu kemahiran hidup diajar kepada dia ini. Kalau dia pegang penyapu untuk dia bersihkan rumah dia, maka kita, kerana ada orang pegang penyapu, lepas dia sapu, dengan dia tak sapu, sama je. Betul kan? Dia kata dia dah sapu, tapi macam tak sapu. Masih lagi bersifat. Ada dia sapu yang tu je, yang sampah-sampah yang besar-besar. And then dia tinggal yang kecil-kecil. Jadi bila orang yang dia proper, dia pijak, ada lagi ini sampah-sampah debu. Dan lebih proper lagi, ada orang dia boleh beza lantai itu yang dia bersih, kesat dengan lantai yang dia licin, masih lagi ada minyak. Dia boleh beza kalau dia berjalan walaupun dah disapu. Maka di sini kemahiran ini dia ajar. Contoh sahaja. Ini contoh nak menunjukkan bahawa itu kemahiran hidup diajar kepada anak-anak dia. Maka bila ayah dia betulkan lampu, maka anak lelaki dia tengok bantu ambil skru ni, ambil screwdriver, tengok dia lihat ini. Subhanallah. Ini ulama-ulama kita dia ajar. Kalau kamu tak ajar dia, maka semua benda dia tak boleh buat dalam rumah. Semua benda dia tak boleh buat dalam rumah. Subhanallah. Qala al-musannif rahimahullah, kata pengarang ini, wa yu'allamu ta'ata walidayhi wa mu'allimihi wa mu'addibihi wa anna al-mauta yaqta'u na'im ad-dunya fad-dunya hiya darun mamarrin la daru maqar wa amma al-akhiratu fahiya darul maqar. Dan hendaklah ia mengajarkan untuk taat kepada kedua-dua ibu bapanya. Senantiasa ingat ya Tuhan, hari-hari jangan jemu untuk besarkan anak ni hormat kepada ayah dia, ibu dia. Jangan ayah ajar supaya anak tak hormat ibu. Sebahagian bapa
tak bagus dia ajar anak dia supaya derhaka kepada ibu. Tak betul. Kenapa buat macam itu? Itu ibu dia. Dan sangat tak betul juga kalau ibu dia ajar anak dia derhaka kepada bapa kau ni gini. Ini tak betul. Kita didik dia dan cara kita bercakap pun ke arah supaya kita menghormati. Dan kita kalau masih ada ayah dan ibu, kita balik kampung dan kita ziarah dia, kita buat macam itu. Dia tengok kita buat macam itu kepada ayah kita, kepada ibu kita. Ini cara saya buat kepada dia. Maka dia akan follow daripada belakang. Kalau bukan hari ini, untuk masa akan datang. Kerana dia belajar daripada kamu apa yang kamu buat. Maka anak ini kita didik dia hormat ibu dan bapa. Dan termasuk juga orang-orang tua. Saya contoh pak saudara dia, mak saudara dia, atuk dia, nenek dia. Dia hormat mereka, sayangi mereka. Para gurunya, kalau dia ada guru, diajar anak ini menghormati gurunya. The problem is, awak pun tak hormat guru dia. Ini guru, apa ni? Dia saman pula guru tu. Guru tu tak tengok-tengok tak ada buat salah. Hari ini ibu bapa. Jadi kalau zaman dulu, ibu bapa dia bagi kebenaran untuk didik anak dia. Walaupun dipukul sedikit dengan cara yang tidak mudarat. Dia kata jangan kau pukul sampai dia cedera dan mati. Tapi untuk dia silakan. Hari ini tak ada, sudah hilang sudah ini. Ini sudah hilang. Subhanallah. Maka kita ajar anak kita supaya hormat. Kalau dia kata itu guru tak bagus lah, kita kalau dengar dia dengan kita, dia cakap jangan cakap macam itu. Dia telah ajar kamu A, B, C. Kamu tahu A sampai Z dia kan? Kita kena ajar dia hormat guru. Kalau kamu yang tak hormat guru dia juga tak hormat guru dia. Guru dia kamu tak hormat, guru kamu pun kamu tak hormat. Maka macam itulah dia buat pada guru dia. Subhanallah. Maka diajar anak ini dia memuliakan guru. Diajar, ini pendidikan. Maka tak salah ayah dia buat makanan, minuman bagi kepada guru yang telah bagi ilmu kepada anaknya. Itu bagus. Dia khidmat untuk guru dia. Dan ajar dia kalau guru dia perlukan sesuatu khidmat, anak saya guru boleh guna. Seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bagi supaya anak dia khidmat untuk Nabi. Ambillah. Yang dia Anas bin Malik. Dia hidup dengan Nabi 10 tahun. 10 tahun dengan Nabi. Dia bagilah apa Nabi nak khidmat kepada dia. Subhanallah. Dia kata 10 tahun. Hebatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia tarbiyah Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ni sahabat Nabi yang paling banyak riwayat hadis. Antara yang paling banyak riwayat hadis. Kerana sering kali dia duduk dengan Nabi pergi sini, dia ikut pergi sini. Khidmat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak dia dah bagi kat guru dia didik anak dia ni supaya jadi orang yang saleh. Masya-Allah, ini cara orang dahulu. Jadi dia appreciate, dia hargai guru tersebut. Anak dia bagi khidmat kepada guru. Kenapa cikgu kamu beri kerja rumah banyak sangat? Itu pula. Jadi tak betul pula dia ni. You betul cikgu, you apalah. Dia pula itu yang jadi percakapan dekat rumah dia. Itu cara terbalik. Dia kata, kita patut bila dia cakap itu, cikgu tak kerja rumah banyak. Itu cikgu nak baik supaya kamu mahir. Dia kata orang lain 5 page, dia saya 10 page kenapa? Sebab orang lain dah mahir, kamu tak perlu lagi mahir. Dia tambah 10 page. So di sini kita nak kena ada peranan. Jadi terbalik dunia kita sekarang sudah terbalik. Subhanallah. Dan juga wa mu'addibihi, dan juga orang yang tarbiyah dia. Saya betul yang tarbiyah dia
ibu dia ke, abang dia ke. Jadi kita kata ajar dia juga supaya memuliakan abang dia. Ini abang kamu, kenapa kamu pukul dia? Dengan tanpa hak tak boleh. Kamu cakap perkataan tanpa hak untuk dia, kamu jatuhkan maruah dia, kamu sakitkan hati dia. Ini abang kamu, kenapa kamu buat macam itu? Atau abang dia buat ke adik dia, ini adik kamu, patut kamu yang melindungi dia, kenapa kamu buat macam ini? Kalau seseorang buat ini kepada adik kamu, macam mana? Maka kita masukkan ini, tarbiyah ini pada anak tersebut. Nah, sambung. Juga diajarkan bahawa kematian akan memutuskan segala kenikmatan dunia. Kadang-kadang kena ada juga tarbiyah. Walaupun dia anak muda, boleh jadi dia mati. Walaupun dia masih usia dia muda. Dari ini lagi kita masukkan, kita ingat ini makan lazat ni, kita kena ingat bahawa kita akan mati. Tengok ayah kamu ni masih dah sakit, ibu dah mula tak sihat, satu ketika akan mati. Ayah kamu ni akan mati. Tengok atuk kamu dah meninggal, nenek kamu sudah tak ada, sudah meninggal. Kita baru ziarah dia minggu lepas. Maka percakapan ini kena masukkan dalam hati dia. Ingatkan bahawa kamu tak akan hidup selama-lama di dunia. Kalau dia hanya suka yang lazat-lazat, ingat lazat ni akan hilang. Satu ketika kalau kamu ajar diri kamu yang hanya lazat je, yang tak lazat kamu tak makan, ibu dah masak penat-penat, kamu tak makan juga, maka kelazatan yang kamu nak selalu tu kan hilang juga. Maka makan apa yang ada je. Kadang ada yang lazat, kadang ada yang tak lazat. Jadi bagi dia terima keadaan ini. Jangan hanya didik dia dengan lazat. Sekejap dia nak coklat kau bagi, sekejap dia nak aiskrim kau bagi, sekejap dia nak yang ini bagi. Jadi tak pernah tak bagi. Maka dia, nafsu dia dah biasa dengan kelazatan. Tak boleh. Kena ada keadaan. Tak boleh sekarang. Kamu dah terlalu banyak makan ini. Nampak bila dia makan makanan terutama yang junk food, doktor hari ini dia tak bagi makanan segera yang boleh mempengaruhi behavior dia. Jadi asal anak dia tenang, jadi hyperactive yang tak kena, jadi clumsy, jadi dia tak ada akhlak yang bagus dengan yang lain. Maka jaga makanan dia dan pastikan masuk dalam mulut dia yang halal. Ini makanan ni dapat dari mana-mana kamu nak makan. Kalau tak diizinkan oleh puan dia, jangan ambil. Ini barang kamu jumpa dekat mana? Ini kenapa ada dalam beg? Ini ayah tak beli, ibu tak beli. Kenapa ada ini? Ini jaga apa yang masuk dalam bilik dia, apa yang masuk dalam mulut dia, apa yang dia minum, pastikan dari sumber yang halal. Ada ulama anak dia makan susu yang susu kambing. Kambing itu dia makan dari tanah orang. Bila berlaku debate, anak dia jadi keluh, tak boleh teruskan hujah dan dalil. Kesan daripada makan dari yang haram itu sedikit. Macam mana orang yang dia hidup dia bagi ke anak dia makanan riba, duit. Dia ni hidup sebagai scammer. Dia scam orang tu, scam orang ni. Duit yang dia scam, duit orang tu, dia bagi anak dia dan bini dia. Macam mana ni? Macam mana dia nak jadikan anak dia anak yang saleh? Kalau sumber makanan dia dari ini, nasihat dia tak nak dengar. Kamu tengok-tengok banyak makanan haram masuk dalam perut dia. Subhanallah. Maka di sini kita tengok. Dan ingat bahawa mati ini akan datang dan dia akan memutuskan semua kelazatan. Sambung. Dan bahawa dunia ini hanyalah tempat persinggahan. Kita kata kepada dia, dunia ini seperti kita pergi ke R&R. R&R tempat kawasan rehat. Kita dalam perjalanan, kerana kita hidup di dunia seperti orang yang berjalan. Dan kita akan ambil rehat di R&R. Hari ini kan kita sebut R&R. Zaman dulu
Dia orang buat kemah. Bila berjalan jauh bermusafiran, maka mereka letak kemah, duduk kat situ, rehat kat situ. So hari ini tak, konsep dia lah RNR tu lah. Situlah tidur dalam keretanya, ada tempat makan dekat situ, ada tempat surau dekat situ. So dunia yang kamu duduk di sini ni macam itu, wahai anak. Baik, kalau kamu duduk dekat rumah RNR, kamu beli tak perahu dekat situ? Kamu beli tak dekat RNR tu? Oh, sebab saya nak duduk kat RNR ni 5 jam. Kamu beli tak rumah dekat situ? Tak. Jadi macam itulah di dunia. Dunia ni RNR. Maka seseorang tu dia ambil apa yang cukup sahaja daripada dunia, tidak berlebih-lebihan. Dia ambil apa yang cukup je daripada dunia ini, kerana satu ketika nanti dia akan pergi dan tinggalkan perkara tersebut. Jangan masuk dalam hatinya obses yang begitu dahsyat pada pakaian, obses yang begitu dahsyat pada kenderaan, obses yang begitu dahsyat pada rumah. Kerana semua itu dia akan tinggalkan. Nah, bukan tempat tinggal yang kekal, adapun akhirat itulah tempat yang kekal. Adapun hari kita diajar kepada dia bahawa di hari akhirat Allah Ta'ala sediakan bagi hamba yang taat baginya syurga, dan yang ingkar pada perintah Allah, yang kafir, Allah sediakan bagi dia neraka. Maka diajar kepada dia bahawa kalau orang tu di dunia buat kebaikan-kebaikan, maka Allah janjikan orang yang buat amal yang saleh dengan syurga. Dan kalau orang tu dia habiskan waktu-waktu hidup dia dengan dosa-dosa sehingga dia mati dalam keadaan tersebut, maka dia berhak dimasukkan di dalam neraka. Diajar kepada dia bahawa syurga adalah darul na'im, adalah tempat kenikmatan, dan neraka darul azab, tempat siksaan. Kita kena ajar dia dari kecil bahawa di hari akhirat ada ini. Dan hari akhirat ni yang kekal. Macam mana nak bahagia? Kita nak bahagia di hari akhirat yang dia kekal. Nak happy, kita nak happy yang kekal di hari kiamat. Adapun happy di dunia sementara. Wa annal mauta muntadharun fi kulli sa'atin wa annal kayyisa al-'aqila man dana nafsahu wa 'alima lima ba'da al-maut wa tazawwad min ad-dunya ila al-akhirah. Hendaklah diajarkan bahawa kematian boleh datang pada bila-bila masa, dan bahawa orang yang bijak dan berakal adalah orang yang selalu merendah dirinya serta beramal untuk kehidupan selepas mati. Dan berbekal-bekal di dunia untuk akhirat. Maka dia kata di sini, dan al-mautu muntazarun fi kulli sa'atin. Wahai anak, mati itu dia senang menanti pada setiap saat dan waktu. Cuma kamu je tak tahu bila akan kamu mati. Itu rahsia Allah Ta'ala. Tidak ada sesiapa yang tahu bila dia nak mati. Cuma seseorang kena senantiasa bersedia. Boleh jadi besok dia mati. Diajar kepada dia, jangan kamu ingat kamu kanak-kanak kamu tak mati. Betapa banyak di dunia kanak-kanak yang sudah mati. Jangan ingat kalau orang tu dia belum berkahwin dia tak mati. Betapa banyak orang yang belum berkahwin dia mati. Ada orang di atas pelamin dia meninggal. Ada orang ketika bergelak ketawa dia meninggal. Ada orang ketika sedih dia meninggal. Ada orang ketika dia berjalan dia meninggal. Ketika dia menyanyi dia meninggal. Ketika dia baca Al-Quran dia meninggal. Diajarkan kepada dia. Ada orang dia meninggal dalam keadaan dia sedang drive.
driving. Dia dicabut roh dia ketika dia drive. Ada orang ketika dia dalam tandas dan tak keluar-keluar, dia dicabut roh dia sedangkan dia dalam tandas. Ada orang dia meninggal dunia pada mulut harimau, pada mulut buaya. Dia meninggal dunia dekat sana. Subhanallah. Ada orang dia meninggal dunia dalam kereta sambil tunggu seseorang, dia meninggal dunia. Ketika dia buka aircon dan dia tidur dalamnya, bangun-bangun, itulah tidur yang selama-lamanya. Subhanallah. Ada orang masa tidur itulah waktu dia mati. Sebab tu bila kita nak tidur, kita kata Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Sahaja saya dengan nama Allah saya tidur, saya hidup dan saya mati. Mati di sini makna saya tidur. Kerana tidur disebut dengan mati kerana mati ni ada dua. Ada mati besar, ada mati kecil. Tidur mati kecil. That's why bila kita kata, bila buat doa dengan nama Allah saya hidup dan saya mati, yani saya tidur. Bila kamu bangun daripada tidur, kamu kata Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah mana Allah telah matikan kita. Yani setelah Allah Ta'ala jadikan kita dapat tidur. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita kembali. Maka tidur tu adalah mati yang kecil. Dan ada juga orang bila dia tidur, itulah kematian dia. Wa tazawwad minad dunya ila al-akhirah. Maka berbekallah di dunia sebelum akhirat. Jangan dia terjun dalam kubur tanpa ada bekal. Yani janganlah dia mati sehingga dia bawa bekal yang banyak di hari kiamat. Kalau orang itu dia tak bawa bekal di hari kiamat, macam mana dia nak mengharungi keadaan yang besar di hari kiamat. Fa idza kana an-nushu'u salihan كان هذا الكلام عند البلوغ واقعا مؤثرا ناجعا يثبت في قلبه كما يثبت النقش في الحجر. Jika seseorang itu dibesarkan dengan cara yang baik, maka nasihat-nasihat ini apabila disampaikan kepadanya ketika balik akan memberi kesan yang mendalam dan berkesan. Kalau kamu besarkan anak dengan tarbiyah yang bagus, nasihat yang kita dah sebut ini sebenarnya bila sampai kepada anak dan dia mula balik, dia bagi kesan besar dalam hati dia. Nasihat-nasihat itu dia ketuk hati-hati dia jadi orang yang saleh. Serta akan tertanam pupuk dalam hatinya seperti ukiran yang terpahat pada batu. Sebab itu nasihat itu penting untuk anak. Cuma saya nak sebut nasihat ini ringkaskan. Maknanya jangan dalam bentuk beliti yang panjang dan tak ada manfaat. Contoh, 1 jam awak nak sebut 2 benda. Kalau awak nak sebut 2 benda, ringkaskanlah. Tapi di sini kalau panjang hilang manfaat. Di sini kamu ringkaskan dia yang dia dapat manfaat. Jadi nasihat ini kita jangan tinggalkan. Ada sebahagian orang ibu bapa dia dalam tarbiyah anak dia tak suka nasihat anak dia. Bahkan kalau ada orang lain nasihat anak dia marah. Ada orang macam itu. Orang kata, kamu belum solat lagi, pergi solat. Kau tak payah cak dia tahu nak buat sendiri. Dia tak bagi orang tegur anak dia. Subhanallah. Subhanallah. Macam mana ini? Kalau dia buat macam ini, dia biarkan. Dia tak didik anak dia. Orang lain mahu tegur anak dia, nasihat anak dia. Dia bela anak dia untuk kekal dalam keadaan tersebut. Subhanallah. Ini banyak ibu bapa yang macam ini mula hari ini. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian
kita berhenti sampai di sini. Kita berhenti sampai di sini. InsyaAllah kita akan sambung kisah ini sampai habis. Dan menariknya nanti kita akan masuk kisah seorang saleh daripada anak cucu Al-Hasan, anak cucu Al-Husain. Dia anak, ini maknanya dia dari seorang keturunan Nabi SAW. Dan sampai di sini aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.